So adakah tanggungjawab mengenai pengetahuan ni hanya pihak perunding yang perlu beritahu kepada pencarum, ataupun pencarum sendiri perlu mengambil inisiatif untuk bertanya kepada perunding tu? Begitu. Okey, tapi kita di sebuah negara yang hidup dalam masyarakat yang majmuk, betul Tuan Madi? Betul? Okay. So maksudnya kita ada yang konsep kewangan yang berlandaskan syariah Islam, iaitu syariah compliance, iaitu takaful ni lah, dan juga ada yang konvensional. Betul. So apakah perbezaan antara yang berlandaskan syariah iaitu takaful ni dengan yang konsep sistem konvensional ni? Okey, takaful ni kalau kita tengok balik, kalau kita study ataupun kita nak ambil tahulah, Okey. takaful ni dia ada satu dana ataupun dia bermacam-macam dana sebenarnya dalam takaful ni. Okey. Kalau saya nak senaraikan, tak habislah kan. Betul. So, saya bagi contoh, dana takaful, ada dana urus, dana sukuk, dana dinamik, dana ESG. Semua dana ni adalah yang patuh syariah. Okey. So kalau kita tengok konvensional, konvensional kita tak tahu dia letak di dana yang mana. Dan sepaham saya, dia diletakkan di dana-dana yang tidak patuh syariah lah. Okey. Itu adalah satu perbezaan yang mana saya cerita pasal dana. Okay, sebagai seorang pencarum kan, dia boleh tahu ke, seseorang tu boleh tahu ke di mana duit yang dia carum tu diinvest ataupun disalurkan ke mana? Saya ambil contoh lah Contoh semasa kita nak membuat permohonan takaful, di dalam proses permohonan lah, pihak perunding akan menerangkan dana-dana apa yang ada dalam takaful ni. So kita sebagai pengguna, kita boleh tanya dana ni apa, dan macam mana performance-nya. Begitu. Sebaiknya lah bila perunding ada bagi suggestion ataupun cadangan, kita boleh tanya, sebab benda ni adalah telus. Kalau kita rasa kita tak nak kat dana ni, kita letak kat dana lain. Dan perunding sepatutnya kena aware apakah kehendak pelanggan, bukan mengikut apa yang perunding nak. Begitu. Dan saya percaya bila kita mencarum, kita pun lupa dana kita ni kat mana sebenarnya. Betul? Betul. So pihak perunding kena kemas kini, kena update dekat kita punya pencarum. Okey, dana macam ni, prestasi dana macam ni, kat mana, macam tu. So adakah tanggungjawab mengenai pengetahuan ni hanya pihak perunding yang perlu beritahu kepada pencarum, ataupun pencarum sendiri perlu mengambil inisiatif untuk bertanya kepada perunding tu? It's a both way lah. Maksudnya pencarum boleh tanya, perunding boleh advise, begitu. Tapi ada orang yang dia very detail. Maksudnya dia tengok, oh ni macam aku pernah nampak lah dana ni, macam aku pernah nampak kat mana, oh ni aku masa aku mencarum takaful. So dia tengok dana ni macam prestasi kurang memberansangkan, dia boleh tanya dekatnya perunding untuk kepastian adakah kita boleh tukar dana ni atau tidak. Dan saya faham mungkin ada cas-cas yang dikenakan lah apabila kita nak menukar dana ni.